Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi kali ini kita berada di Sepang International Circuit untuk melihat kereta elektrik pertama daripada Perodua. Nampak tu yang baru sahaja lalu di belakang saya ini. Jadi jom kita lihat kereta yang tak ada camouflage. Inilah dia, kereta elektrik pertama daripada Perodua. Namanya Perodua QV. Baik, jom kita lihat bahagian luaran kereta Perodua QV ini ya. Jadi ada dua pilihan warna, satu yang kelabu seperti ini, satu lagi warna biru, dan memang ada dua pilihan warna sahajalah setakat ini. Jadi jom kita lihat bahagian hadapannya. Lampu yang diberi adalah lampu jenis projector. Lampu yang sebenar adalah lampu yang di bawah ni lah. Lampu atas ni adalah lampu DRL sahaja. Dan kalau kita lihat dari bahagian hadapan, ada yang kata rupa dia macam Kia EV6 ada, macam Chery Omoda E5 pun ada juga. Jadi di bahagian bawah ni nampak dia punya grill biasa saja, tak ada active shutter grill. Nama dia memang ditulis macam tu, QVE, tapi sebutannya adalah QV lah. Dan di bahagian depan ini juga kita nampak ada kamera hadapan, ada juga kamera dashcam, ada juga kamera untuk dia punya fungsi ADAS . Jadi serta-merta dari bahagian luar kita tahulah yang kereta ni dia ada 360 degree view camera, dia ada ADAS, dia juga ada dashcam yang built-in. Dan ini satu benda yang barulah untuk Perodua. Ada lagi beberapa benda yang baru yang first time untuk Perodua yang kita akan lihatlah dalam kereta ini. Baik, jom kita ke bahagian tepi pula . Jadi rimnya pun adalah rim paling besar untuk Perodua setakat ini. Jadi kalau lihat pada Perodua Ativa pun, rim yang paling besar adalah rim 17 inci. Jadi ini dapat 18 inci. Tayarnya bersaiz 215 50/18. Dan di bahagian wheel well ni pun nampak dia punya insulation ni jenis yang carpet sebegini. Suspension MacPherson strap di depan, torsion beam di belakang, charger pula terletak di sini. Boleh tekan sahaja untuk buka. Dia adalah jenis Type 2 CCS2. Kadar pengecasan AC 6 kW, DC 60 kW. Yang AC 6 kW tu satu fasa lah. Baik, jom kita lihat bahagian tepi dia. Jadi profil ni adalah profil yang Perodua gelar sebagai profil sportsback lah. Nak kata ala-ala macam Toyota CHR pun ada. Dan ada sedikit inspirasi daripada kereta seperti Honda HR-V dengan dia punya handle pintu belakang yang seperti ini. Handle pintu depan pula dia jenis yang flush dan kita boleh buka begini tekan dan buka macam tu sahaja. Baik, jom kita lihat bahagian belakangnya pula. Jadi nampaklah dengan design sportsback ni, dia punya C-pillar ni memang tebal dan saya dah masuk dalam lah. Dan memang dia punya cermin belakang ni agak kecil, agak susah untuk kita tengok belakang. Tapi disebabkan itu dia punya rear view mirror ada kamera jadi itu untuk memudahkan kita punya visibility lah. Okey, ini adalah rekaan belakangnya. Memang rekaan yang baru sangatlah untuk Perodua. Nak kata dia ada ambil inspirasi daripada Perodua lain tu macam tak adalah. Okey, seterusnya sedang kita di belakang ini, jom kita tengok dia punya tailgate dia punya boot ni. Jadi kalau kita tengok dia punya pesaing dia, kereta Proton Imas 5. Proton Imas 5 dia beri kita power tailgate, tapi dia beri kita manual adjustment untuk kerusi pemandu. Tapi untuk kereta Perodua QV ni, dia bagi kita manual tailgate tapi ada electric seat adjustment untuk pemandu. Okay, boot dia ni pada saya nampak kecil sikit pada boot kereta Ativa. Okay, ada 60-40 split, kerusi tu boleh dilipat. Dan di bawah lantai boot dia ada ruang lebih dan dia letak dia punya compartmentalization macam tu Ada charger, ada tire repair kit, dan satu benda yang diberitahu pada saya adalah optional adalah benda ni, iaitu dia punya V2L adapter.
Jadi kereta ni ada fungsi V2L. Anda hanya perlu cucuk ke port charger dia saja dan kita boleh sambungkan perkakas elektrik. Baik, sebelum kita melihat bahagian dalaman kereta Perodua QV ni, jomlah kita jawab persoalan biasa untuk sebuah kereta elektrik. Kereta ini ada frunk ataupun tidak, iaitu tempat simpanan hadapan. Kalau anda tengok di video ni memang jelaslah tiada ya. Memang agak padatlah di bahagian hadapan ni. Jadi terus ada inverter di situ, motor semuanya di sini. Kita juga boleh melihatlah dia punya kemasan di bahagian dalam ni ya. Dan di bawah penutup hood dia ni tak ada insulation lah. Dan benda ni agak biasa untuk kereta elektrik. Hanya ada beberapa kereta elektrik saja yang meletakkan insulation di sini. Selalunya memang tak perlu, tapi di bahagian wheel well memang diletaklah material jenis karpet macam ni. Jadi sepatutnya mengurangkan road noise lah di dalam kabin. Okey, jom kita masuk pula ke dalam kereta Perodua QV ini. Jadi handle pintu dia pelik sikit, flush, kita tekan saja dan dia boleh buka macam tu Right. Itulah dia bukaan dia sebegitu. Dan inilah dia dashboard Perodua QV. Kalau anda ingat semasa di auto show sebelum ini, Perodua pernah menunjukkanlah dashboard ini sahaja untuk dia punya pameran, dan tak silap saya sama sajalah benda ni. Dan benda yang saya ingat daripada auto show hari tu ialah dia pakai rotary drive selector, dia ada floating head unit, dia ada digital instrument cluster, dan dia ada steering yang baru ni Jadi dia punya rim ni nampak macam rim steering Myvi kot, tapi bahagian dalam dia tu barulah Dan di sini juga kita boleh lihat kunci dia. Okey. Jadi ini adalah kunci Perodua QV. Nampak modern sikit lah, nampak futuristic sikit, tapi fungsi dia biasa je lah. Lock, unlock, apa ni, buka tailgate dan juga alarm. Tak ada apa yang lain lah, tapi nampak lah lain sikit lah. Tak pernah lah ada kunci Perodua yang rupa dia macam ni. Baik, jom kita lihat apa yang ditawarkan di dalam ni. Jadi steering ni yang unik pada saya lah, yang penting sangat pada saya adalah untuk pertama kalinya Perodua bagi kita tilt and telescopic steering adjustment. Mana pernah ada Perodua yang ada telescopic steering adjustment. Okey, jom kita dengar juga bunyi horn dia. Wah, bunyi dia pun bunyi premium Tak silap saya, kereta Perodua memang dia selalu bagi kita bunyi horn yang nyaring tu bunyi horn yang single horn tu sahaja. Jadi okey, ini adalah horn yang bunyi seperti sebuah kereta mahal. Dan kalau kita lihat dashboard ni lah, okey, memang tak pernah lagi ada Perodua yang dashboard sebegini. Dan apa yang saya boleh kata adalah rekaan dia ni sebenarnya agak konservatif, tapi pilihan bahan tu mungkin boleh lebih baik sikit lah. Ini adalah pendapat saya saja sebab pada saya penggunaan bahan macam piano black ni kat sini, hampir seluruh dashboard ada piano black ni boleh jadi agak silau dalam keadaan tertentu. Dan kalau anda perasan juga kat pintu ni nampak ada ambient lighting, kat bawah sini pun ada ambient lighting. Next, kita terus lagi bercakap tentang dia punya ergonomics. Jadi kerusi pemandu ni ada electric adjustment, tak ada memory function. Kerusi passenger pula adalah adjustment manual sahaja. Dia punya tingkap nampak macam seolah-olah semua adalah automatic window, tapi taklah. Jadi yang automatic hanya adalah tingkap pemandu sahaja. Ada auto down dan auto up. Okey, apa lagi yang berkaitan ergonomics? Center console. Jom kita lihat center console-nya. Ada rotary drive selector, ada wireless phone charger, ada control physical untuk aircon, ada 2 cup holder di sini, dan ada kotak storan armrest yang bersaiz sedang-sedang lah. Okey.
Selain itu, pada center console ada drive mode selector, ada butang auto hold dan ada juga tingkat kedua untuk center console ini yang di mananya terletak USB A port, USB C port, slot SD card dan juga soket 12 volt. Baik, jom kita lihat pula skrin yang ada di dalam kereta Prodwa QV ini. Jadi sini ada instrument cluster. Pada saya rekaan dia ni boleh cantik lagi lah ya. Dan ini pula adalah dia punya head unit. Dia punya head unit, berita yang penting untuk kebanyakan kita ialah dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan katanya sambungannya adalah wireless Jadi ini adalah dia punya home screen. Boleh swipe ke sini, nampak senarai aplikasi, radio, muzik dan sebagainya. Yang saya kagum dekat dalam ni adalah dia ada fungsi DVR ataupun driving recorder. Jadi maksudnya ada built-in dashcam, cumanya tak ada memory card, dan dashcam dia adalah pada bahagian hadapan. Inilah dia dashcam built-in dalam Prodwa QV. Next, ada juga voice command di situ Hello, open the window. Hi there. Hello, open my window. Okey, tak apa. Next, dalam skrin ni juga ada dia punya vehicle setting. Jadi di sini kita boleh set dia punya driving mode, kita boleh set kita punya steering setting, kita punya regen braking, seatbelt reminder, boleh juga off passenger airbag nampak di sini Jadi ini adalah satu benda yang pertama sekali juga untuk kereta Prodwa. Jadi selalunya mana boleh off passenger airbag ni, dan ini selalunya adalah satu feature pada kereta Continental lah, ataupun kereta China pun ada. Jadi dia membolehkan kita untuk meletakkan rearward facing child seat pada kerusi penumpang hadapan. Cumanya pendapat saya lah, sepatutnya dia tak adalah semudah itu untuk off, sebab selalunya dia ada 2 steps security. Jadi kita tak adalah off secara tak sengaja. Boleh juga nampak di sini ada electronic stability control, child presence detection pun ada. Next, jom kita lihat EV apa ni. Jadi dengan menu EV ini kita boleh schedule kita punya charging, kita boleh set kita punya charging limit, tapi kita tak boleh set kita punya charging current limit Jadi boleh set charging limit begitu saja. Boleh set kita punya setting untuk V2L pun ada di sini. Consumption, trip, semuanya ada di sini. Dan Apple CarPlay, Android Auto, saya tak sempat lah nak sambung saya punya phone. Ada juga fungsi kiblat, cumanya tak ada GPS lah. Jadi sepatutnya boleh melihat arah kiblat. Benda ni bukanlah benda yang baru. Kereta BMW pernah ada benda ni, kereta Mercedes-Benz pun untuk pasaran-pasaran tertentu rasanya ada benda ni Jadi itulah dia kiblat, dan ada juga navigation. Jadi kereta ini ada sistem navigasinya yang tersendiri. Jadi benda ni kita kena cubalah. Kalau tengok setakat ni nampak macam okey, tapi kita kena cuba keberkesanannya dalam situasi yang sebenar lah. Next, dalam skrin ni juga kita boleh tengok dia punya 360 degree view, yang sebenarnya kita boleh engage dengan dia punya butang pada steering ni 360. Saya tekan saja, dan inilah view kamera di sekeliling kereta Ada 2D, ada 3D, boleh juga kalau kita nak swipe. Jadi ini kira tak adalah secantik kamera-kamera kereta China, tapi cukup memadai. Last kali sebelum kita tengok benda-benda yang lain pula, apa lagi yang boleh dibuat dalam skrin ni, kita juga boleh setting dia punya aircon lah, kelajuan kipas, suhu dan sebagainya. Nampaknya ialah automatic climate control, tapi kita tak perlu menggunakan ini sebenarnya. Kalau nak guna boleh, tapi kalau anda tak nak guna skrin ni untuk kawal aircon, sebenarnya boleh guna butang-butang fizikal di bawah ni sahaja. Ada butang untuk kipas, ada juga butang untuk suhu. Okey, jadi jom kita periksa barisan kedua pula untuk Prodwa QV ini. Jadi apa yang saya boleh kata adalah ruang kaki tu boleh tahan agak banyak, cuma kelemahan dia adalah support daripada bench ni kurang sikit. Jadi kaki saya ni pun dah melunjur keluar sedikit, dan bila kita duduk ni rasa macam mencangkung pun ada, rasa dia punya lantai tu agak tinggi sedikit.
Ruang kepala pun boleh kata agak terhad lah disebabkan dia memilih rekaan sportsback ini. Jadi ini adalah kelemahan lah rekaan sportsback. Biasa saja kereta Vios yang memilih rekaan fastback pun ada kelemahan yang sama, iaitu ruang kepala yang kurang sedikit. Baik, jom kita lihat perkara lain yang ada di belakang ini. Jadi ada cangkuk macam biasa, Pro 2 ada cangkuk teh tarik ni untuk kita punya barang lah, plastik ke apa ke. Dekat belakang kerusi penumpang hadapan pun ada. Poket dia kira kecil sebenarnya. Memang ala-ala macam kereta Proton Saga punya pun. Kecil sahaja, tak sampai ke tepi. Dan di belakang juga ada port USB-A, port USB-C. Door bin dia ni boleh katakan kecil lah Alright. Dan di kerusi belakang ini ada armrest yang boleh disimpan. Dan di sini ada 2 cup holder. Dan kalau kita lihat bahagian belakang ini pula, dia ada headrest yang adjustable, tapi untuk penumpang kiri dan kanan sahaja. Yang di tengah tak ada. Last sekali, jom kita tengok bahagian atas. Jadi memang tak ada sunroof, tapi untuk penumpang belakang ada 2 lampu kabin. Jadi ini adalah pada saya satu benda yang baru lah. Selalunya kita punya dome light ni satu je untuk orang belakang. Kami juga diberi peluang untuk memandu uji Pro 2 QV ini, dan apa yang saya boleh kata adalah pengalaman pemanduannya seakan-akan pengalaman pemanduan sebuah kereta petrol, terutamanya dari segi dia punya power delivery. Dan memang inilah apa yang cuba nak dicapai oleh pasukan Pro 2 supaya para pengguna lebih mudah untuk melakukan transisi dari petrol ke elektrik. Kalau ada benda yang boleh diperbaik, saya rasa dia punya respon untuk regen braking itu boleh lebih cepat sedikit. Kalau nak komen lebih lagi, saya rasa saya perlukan satu sesi pandu uji yang lebih komprehensif. Dari segi spesifikasinya pula, inilah apa yang Pro 2 kongsikan kepada kami. Motornya boleh menghasilkan 150 kW ataupun 204 PS dan 285 Nm torque. EV ini adalah EV pacuan roda harapan dan boleh melakukan pecutan 0 hingga 100 dalam masa 7.5 saat sahaja. Kelajuan maksimanya adalah 165 km sejam. Kapasiti baterinya pula adalah 52.5 kWh dan jarak gerak NEDC-nya adalah 445 km. Untuk ciri keselamatannya pula, ia dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control berserta Traffic Jam Assist dan Highway Assist. Terdapat juga fungsi Lane Departure Warning dan Lane Keep Assist. Pro 2 QV ini mungkin adalah kereta yang paling menarik yang kami lihat di pasaran Malaysia bagi tahun 2025. Bukan sahaja ia memperkenalkan sistem bateri leasing, pembangunannya juga tidak seperti kereta Pro 2 yang lain. Ia langsung tidak melibatkan Daihatsu ataupun Toyota. Sebaliknya, pembangunannya dilakukan bersama dengan syarikat Magna Steyr. Pelaburan untuk menghasilkan Pro 2 QV ini juga sangat tinggi, jadi tidak hairanlah jika Pro 2 bakal menghasilkan kereta-kereta baharu yang lain berdasarkan platform yang sama ini, sama ada HEV ataupun REEV. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta elektrik pertama daripada Pro 2, iaitu Pro 2 QV. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di sini ada berita otomotif terkini serta panduan membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.